Bayangkan setiap pagi anda bangun, ada bunyi burung berkicauan, air mengalir deras. Tapi macam bunyi lagu je tu. Burung yang berkicauan, air mengalir tenang. Hari ni kita nak tengok banglo 3 tingkat dekat Shah Alam yang dah renovated with interior design worth RM450. Huh? Betul tak? RM450 lah, silap. RM450 murah sangat. Okey, jom kita tengok. Hari ni kita nak tengok banglo 3 tingkat dekat Shah Alam yang dah renovated dengan ID worth RM450,000. Sangat cantik. Let's go! Welcome to Perdana Heights, Section U10 Shah Alam. So, inilah banglo 3 tingkat yang saya cakap tadi. Jom kita tengok. Macam yang anda dapat lihat, ada parking space yang sangat besar. Boleh muat 100. Bukan 3, 100 kereta mainan. Tapi 3 kereta biasa. Dan jom kita masuk. Dia ada auto gate. Sini kita ada garden yang sangat cantik. Just mini garden sebab kita ada garden yang lebih besar dekat sana. And kita ada mini garage juga. Boleh muat brum-brum motor. So actually banglo lot ni ialah jenis zero lot. Zero lot tu apa? Dia bercantum antara tanah dengan rumah. Kalau semi-D bercantum rumah baru ada tanah. Di bahagian tepi ni ada mini fountain dan kita ada party grill which is mini golf yang agak besar, hari-hari boleh main golf. And di bahagian sini sebenarnya dia punya saiz memang besar, 15 kaki sampai belakang 90 kaki. Jom. Hari-hari, petang-petang ke pagi ke bolehlah minum kopi kat sini sambil tengok anak main golf kan. Dan kita ada garden ni memang cantik. Pada saya rasa memang cantik. So apa perasaan anda tengok garden ni? Dan kita ada bahagian macam, apa kita panggil ni? Pondok. Gondola kan? Gazebo, yes, gazebo. Thank you, cameraman. Dan sini ada agak besar punya tanah. Ada dalam 10 kaki kat sini. Ataupun 15. Kita ada juga rumah kucing. Kucing pun ada banglo tu kat sini. Kita masuk pula. Ni automatik tau. Oh, tu automatik. So ni bahagian walkway untuk masuk. Tengok dah apa dia. Besar kan? Macam yang anda dapat lihat, dia punya jubin dah ada design yang sangat cantik. Dan dia jenis matte juga. And kita ada kat sini bahagian kabinet. Dan ini kita ada basin yang besar. Memang best lah untuk basuh pinggan apa semua. Besar. Dia jenis ceramik. Dia actually imported tau daripada Turki. And kita ada juga faucet grill macam gini. Faucet yang berwarna gold. Buka sikit air. Ada 2 jenis lagi. Okay. Sini kita ada kabinet yang dah full height. Dah tak perlu lagi buat apa-apa. And depan ni yang macam anda boleh tengok kat sini. Kita ada island and kat sini boleh buat untuk sarapan pagi, breakfast apa semua. Inilah pantry dia. So kat sini lah nak letak makanan-makanan kering apa semua. And kat sini juga actually boleh dijadikan maid room untuk siapa-siapa yang nanti beli rumah ni. Ada maid, inilah bilik dia. Sebab dah ada attached bathroom juga kat sini. Kat sini ada satu bedroom. So ni bolehlah jadi guest room ke ataupun bilik orang yang lebih tua. Sebab ini bilik dekat bawah. Kita ada satu juga kat sini toilet attached, tak kongsi dengan bahagian luar. Welcome to living room dia. So memang besar. Siap ada piano kat sini. Ada dining area kat sini. Dining area siap ada sliding door kat sana. Boleh terus pergi keluar. Dan satu benda saya lupa. Kat sini kita ada powder room. Masuk sikit. Powder room ni cantik. Dia ada jubin yang copper, yes. Copper colour. And dia ada juga basin yang cantik kat sini.
dekat living room ni ada 2 area. Satu bahagian TV, satu ni kawasan ni jauh sikit daripada bahagian television entertainment. Tapi kita dekat dengan cat bungalow kat situ. And itulah dia, catnya. So dia ada dalam 3-4 ekor kat sini. And macam yang anda semua dapat tengok, ini kita ada window yang full height, double volume dan matahari, lighting semua naturally boleh masuk. Tapi tak panas tau sebab kita ada pokok yang sangat tinggi kat luar tu. Memang sekarang ni pun pukul 1, saya kat sini tak panas. Buat betul. Tadi Ayu kata dia dah penat cakap sebab rumah ni sangat besar. So, saya take over from this first floor. Sekarang we are at the family area. It's quite spacious. Boleh letak sofa, TV apa semua tu. Obviously boleh muat. The best thing is, sebab double space volume tu, kita boleh tengok dekat bawah. So, siapa yang tengah makan, tengah tengok TV, kita nak kacau dia, kita boleh kacau daripada atas ni. Rumah ni total ada 5 plus 1 bilik tidur dan ada 7 bilik air. Special rumah ni, semua bilik tidur ada ensuite bathroom. Okay, maksud ensuite tu, saya tak tahu saya pronounce tu betul ke tak, nanti betul kan. Okay, dia setiap bilik tidur tu ada bilik air yang tersendiri. Jadi, anda tak perlu share dengan orang-orang lain yang daripada bilik lain. So, ini adalah bilik yang pertama. So, built-in wardrobe ready. Nak letak king size bed, of course, definitely boleh. Dan sini ialah ruang solat dia lah. So, again, macam dekat ruang tamu tadi. So, rumah ni semua bilik ada glass window yang sangat besar which provide a natural lighting dan kalau buka tingkap tu better natural ventilation boleh masuk ke dalam bilik. So yang ni ialah sekarang ni jadikan master bedroom lah. Okay, yang ni ialah bilik yang kedua di tingkat 1 ni. Okay, again built-in wardrobe semua dah ready, full height punya built-in wardrobe. Katil queen boleh muat, king size boleh muat. Bilik air yang tersendiri pun ada. So yang ni bolehlah bagi kat anak pertama, kedua, ketiga, keempat. It's up to you. Now let's go to the second floor, the highest floor for this bungalow. Okay, kalau tengok dekat sini ni, dia macam ada area yang kita boleh buat lift shaft lah sebenarnya. So actually provision dia memang dah ada kat sini, cuma lift tak ada lah. Tapi kalau nak buat lift in the future, kalau tuan-puan beli rumah ni, boleh sebab space dah ada dah. Sekarang kita berada di family hall di tingkat kedua. So yang ni actually lagi besar lah sebab yang bawah tadi tu dia dekat double volume punya space. So yang ini nak jadikan family hall boleh, tapi kalau macam tengok dekat sini, owner jadikan kira macam mini gym untuk dia. Dan dekat bahagian kiri sini, is an office space, study space pun boleh. So sekarang ni ada banyak buku-buku dekat belakang tu, meja pun dah ada. So boleh ambil idea lah daripada apa yang dia buat ni, ataupun nak penambahbaikan daripada ni pun boleh. So sebab ruang ni sangat besar, so you can utilize it to whatever you want. Dekat tingkat 2 ni ada lagi 2 bilik tidur dan 2 bilik air. Apart from the big family hall tadi lah. So sekarang kita pergi bilik yang ketiga. So, dari segi saiz bilik, semua bilik lebih kurang sama saiz dia. Yang tingkat 1 sama, tingkat 2 semua bilik yang sama. Dan provision pun sama juga. Built-in wardrobe ada, full glass window pun ada dan attached bathroom pun ada juga untuk bilik ni. Okay, anda pun dah tengok rumah tadi. Kalau berminat, kontak nombor yang tertera di skrin ni. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dengan kami untuk tengok banyak lagi video house tour macam ni. Alright, see you in the next video.